Sekarang ni dah 2 bulan saya follow Dr. Ju. Saya ambil semua, ambil Injimio yang air tu, saya dah beli dah. Injimio, kemudian ambil BP tu. SPBP. Ambil minyak kelapa yang apa ni? Buklet tu, ya, lagi satu tu yang minyak kelapa. OCOC. Okey. Semua daripada Dr. Ji. Jadi saya memang jaga pemakanan, sekali je saya makan sehari. Saya buka pukul 12 ke, pukul 1, kadang pukul 2. Setakat ni saya dah off animal protein. Semua dah off animal protein, ambil sayur saja. Nasi itu pun buat nasi kebal, kemudian ambil bali yang buang air. Jadikan nasi goreng ke apa. Yang 14 hari itu, itulah first time yang boleh berkomunikasi dengan member-member yang satu satu penyakit. Masalah kesihatan, faham. Saya ingatkan 3A ni okey lah kalau ambil macam protein, animal protein tu. Saya tak ada idea langsung yang animal protein ni boleh merujumkan buah pinggang. Tak ada. Bila saya join ni baru saya tahu. Adalah dalam 2 minggu. Dia boleh mengenyangkan. Sebenarnya saya kalau tak itu saya dah kenyang dah. Makan sikit tu saya dah kenyang. Tapi itu boleh membantu lagi. Macam tu lah, macam berenergi lah, bertenaga sikit. Pasal apa saya ni ambil cucu, ambil ulang alik, ambil cucu bersemua kan. Pindah gandah ni penat Cik Nadia. Kan? Itu yang letih sikit lah. Tapi maksudnya bila ambil bulat ni kurang lah. Seletih tu rasa okey lah, bertenaga lah. Ya, bertenaga sikit. Dari segi sikap, dari segi cara kita lah, cara life hidup kita ni berubah lah sikit. Kan, kalau dulu mesti pagi tu mesti sarapan. Mesti cari sarapan. Mesti cari mesti makan di kedai. Saya dah sejak join ni saya tak makan kedai dah lagi. Saya puas hati lah apa yang kita join, kita Cik Nadia, tim Dr. Ju bagi bantuan dan sebagainya. Respon pun cepat. Jadi puas hati. Sebenarnya sakit buah pinggang ni bukan dah makna end of our life, dah tak ada harapan langsung. Kalau kita berjumpa dengan tim yang betul, dengan doktor yang betul, kita ada semangat balik. Semangat tu penting. Kita ada semangat balik untuk reverse buah pinggang kita. Kadang-kadang orang kata buah pinggang ni sakit buah pinggang, dialisis. Sakit buah pinggang, dialisis. Jadi kita dengan ada bimbingan macam ini, kita ada keyakinan diri. Dan kita minta izinlah dengan Allah, mohon dengan Allah, dengan bantuannya kita dapat reverse. Dan pasal saya tengok ramai yang dah reverse daripada Dr. Ju ni. Ada yang stage 5 dah pergi ke stage 2 tu. Jadi saya yakin.